Hai, Assalamualaikum. Berjumpa sama saya lagi. Channel AI Jungle ni, bos. Nuan sejarah ni, bos. Ada lawan ke? Senggol-senggol dong. Aha, lawak ke tu? Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play, susah nak berhenti. Anwar, Anwar, Anwar. Mind on level up. Like, subscribe, share dulu. Baru kita start cerita. Okey, hari ni saya akan buat aktiviti permainan kampung. So, saya tengah collect budak-budak yang ada dekat kampung saya ni. So, nampak buah kelapa? Air botol, air botol. Air botol ada. Guni. Tunjuk sikit guni kita. So, korang nak tahu aktiviti apa hari ni? Korang tonton sampai habis. Sambil-sambil orang kata beri makan aiskrim kepada budak-budak. Sambil tu kita buat aktiviti petang ni. So, saya nak cari lagi budak, tak cukup lagi. Saya nak lagi 6 orang budak. So, kita tengok adakah kita jumpa ke untuk buat aktiviti petang ni. So, kita tengah tunggu dalam pukul 6. Tunggu budak-budak sekolah balik. Kita nak lagi 6 orang. Okey, jom layan video ni. Saya rasa saya dah sampai destinasinya untuk openkan game yang saya tunjukkan tadi. So, saya harap korang akan layan game ni. Mana Aslah pula ni? So, kami dah habis dah. So, kami serah kat pakcik ni pula sebab nak jalan konten saya pula. Ya, inilah Aslah punya aiskrim. Ya, aiskrim. Betul. So, aiskrim memang ramai lagi beratur. So, saya harap pun. Sampai 2 sampai 200k pula. Okey. Sekarang ni Noah nak buat game satu untuk budak-budak yang ada kat sini. Tadi dah collab dah tapi tak cukup orang. Tak sangka pula ramai. Main guli. Bukan. Noah akan bawa diorang pergi lari dalam guni. Game pertama kita. Kira kau nak bawa game. Tapi kau kena main juga. Aku. Kau kena main lari dalam guni juga. Mana ada orang lari dalam guni? Ada. Orang lompat ke lah? Lari lah. Lompat? Mana ada lari dalam guni? Okey, kalau lompat tapi lompat ke hati Noah. Kalau nak lari boleh juga. Kalau nak lari boleh juga. Tapi jangan lari jauh-jauh. Lari di keliling Taman Hati Noah juga. Gede lah. Okey, jom lah. Okey. Boleh ke? Boleh, jom. Okey, jom. Okey, sekarang ni saya dah suruh diorang kumpulkan tapi saya tak nak ramai, tapi terlampau ramai kalau nak buat semua. Mungkin makan jam 6 jam pula kali ni, betul-betul 6 jam bukan 6 minit lagi. So kali ni konten saya dah suruh cari 5 orang. Ramai sangat ni. So saya nak tengok mana rakyat yang nak ikut. Siapa rakyat nak jadi tim Aslah? Mana leader? Ni saya leader bang. Asal tenggelam. Kejap. Allah, ramainya. Okey, buka kamera sikit. Okey. Sekarang ni Aslah cari tim Aslah. Abang, kita lah. Kejap. Okey, cari 5 orang. 5 orang? Ya. Cepat. 4 orang. Sorry, 4 orang. Saya perlukan yang lari laju. Siapa lari laju? Kejap. 5. Okey. 5 orang. Saya jumpa satu. Pin. Siapa lagi? Siapa pandai baling Aslah dah pening dah. Siapa? Bukan, ni lari dalam guni dulu. Oh, lari guni siapa laju? Lari dalam guni. Lepas tu kita nak tahu siapa yang menang baru boleh main permainan seterusnya. Okey. Sekarang ni kau pilih je tak apa. Saya. Korang janganlah rebut Aslah. Janganlah. Janganlah ikut. Ramai sangat ni. Ya, Noah jangan rebut Aslah. Kalau aku satu di hatimu, jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja. Enggak dulu.
Tanpa membuang masa. Lagi seorang ke? Ni, kau nak? Lagi seorang ke? Lari laju tak? Lari laju tak? Okey. Allah. Okey. Ni pun aku direbut. Asal direbut, geng. Lengkap kasut saya ambil dia. Okey, ambilkan dia. So, Sabar semua. Tim Abang Noah, ada lagi tim Abang Noah. 1, 2, 3, 5. Tim Maslah. Tim aku pula. Wow. Aku direbut. Wow. Aku direbut. Okey. Tak nampak Noah. Aku direbut. Okey. Sekarang ni abang senang je cara pilih abang. Abang akan pejam mata, lepas tu abang akan pegang tangan. So kalau kiranya kalau dapat tangan tu, dia lah tim abang dulu. Betul. Okey, angkat tangan. Abang pegang je terus. Abang pegang. Siapa? Oh, yang ini. 1. Okey, semua ke depan. Ke depan. 2 hours later. So, mana yang tak dapat pergi makan aiskrim lagi. Mana tim abang? So, aktiviti kita akan lari guni di petang ni. Weh. So, dorang kita akan nak relax je. dorang akan berlari 10. Lepas dorang lari 10, kita lawan 2 pula. Oh, okey. Leader dengan leader. Okey. So, jom kita teruskan. Sekejap. Nama tim apa? Nama tim aku Lahabau. Lahabau. Ya, nama tim kau? Nama tim aku ialah Sasau. Sasau campur dengan Lahabau, Sasau bau. Lahabau. Ya, Lahabau. Sasau. Oh, lagi sekali tak semangat. Lahabau. Cakap ho tau. Sasau. Okey. Sekarang ni Aslah, kau duduk sana. Oh, aku sini. Okey, dalam kiraan 10. 5 lah, 5 Sabar. Korang kena fokus. 10. Make sure kebetulan Tiga. baju tim aku kali merah. 2. Aslah lagi. 1. Lari. Susah. Ni kenapa? Memang tak boleh pakai. Tak boleh pakai tim aku ni. Aku dah cakap, tak muat. Kau dah tahu besar kau nak main Natal ni apa? Ya, supaya Okey, tengok. sekali lagi semua. Terpaksa kita kena reject kan sebab kita tak dapat pemenang lagi. Sebab ada start awal. Tim kau tu dah KO dah tu. Dah KO tim aku. Lahabau betul. Jangan sepak ni. Macam tu je kena sepak. Kau punya. Lu sepak aku punya tanda. Tukar. Engkau. Okey. Tukar. Tim aku terpaksa. Injet. Dah tahu nak main. Injet. Tergolek je tadi. So sebabkan tak start Tak sama. ada tim kau ni. So kita akan. Betul lah kau ni. Okey, aku kira betul-betul. Aslah. Jangan. Aku tunggu sini. Aku tunggu sini tak? Aku tak siapa sampai dulu So kau ambil tau. Maksudnya kau ingat muka dia. Okay. So senang macam tu. Round 2. Kita akan mula balik. Duduk belakang, balik. Okey Ada tepi kak. Dalam kiraan. Fokus. 3. Yeay. Siapa yang keluar dulu batal. Terus tak boleh main game selanjutnya. 3, 2, 1. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Okey dah. Gagal di permainan. Kau pun gagal juga di permainan. Apa yang mana ada? Kenapa tim Aslan? Lembau. Okey. Nyala. Satu. Yang pergi game seterusnya. 1, 2, Yang ni. 3, Kenapa 4. aku sebut belakang? Ni 5. Tadi siapa yang akhir tadi? Yang batal aku cakap. Banyak dia seperti saya. Ai. Not me. Engkau. Oh 7. 6. 6, 7. Ni 8 ni. 7. Sama. So kejap. Kau nak keluar kenapa? Weh, Seorang je sasa. Wait. kau pergi mana? Okey, 1, 2, 3, 4. Jatuh ah. Siapa? Jatuh. Ha, dia jatuh. Oh, kau yang keluar tadi Oh ya. 1, 2, 3, 4. Oh, tengok tim aku. Kecil-kecil cili padi tau. 1, 2, 3, 4. Ni tim aku. 1, 2, 3. Mana tim kau lagi satu? Tu. Kau terpilih kan? Baju merah. Kau sini lah. Merah cepat. Dah breakdown. Sebab kau jatuh ni. Okey. So, kita dah tahulah. Maksudnya kita punya tim agak bersaing. Betul. So, aku rasa kita tak boleh nak collect lagi. So, kita ada game lagi satu. Game lagi satu ni adalah bowling pakai buah kelapa. Hey. Oh iyalah. Okey. Lupa. Kami lumba berdua dulu. Round 1. Tuan, tolong ganggu dia ya. Okey. Ganggu Noah tau, ganggu Noah. Jangan ganggu abang. Ganggu akak. Okey. Kira. Mak kira. Jom kau kira. Mak kira mak 1, 3 macam tu. Aku takut. Mana aku macam tu? Aku jalan. Memang berlari. Siapa suruh lompat? Memang dah nama lo berlari. Tu nampak orang lama. Oh. Lagi sekali. Woi. Tadi tu pemanasan, aku tak tahu. Round 2. 1. Hey. Mana? Kalah. Aku nak. Apa ni? Ini semua tidak adil. Aci, at least Aslan pakai sebelah, dia tak pakai dua-dua. Kalah. Okeylah. Game. Okey. Tanpa lengahkan masa. Last game untuk seterusnya. Jom kita tonton game apa ni. Rasa game apa? Tadi kau dah sebut. Oh, dah sebut tak apa, game apa? Game baling kepala. Baling buah kelapa. Main bowling buah kelapa. Jom kita tengok adakah ada orang ada bakat macam zaman dulu. Inilah aktiviti zaman dulu. So orang kampung saya pun dah lama tak buat, so saya buat lah. Okey, jom. Okay, sekarang ni kita akan mainkan permainan yang nombor 2 ni. Ini terus final je. So saya akan pilih mungkin 2 sahaja pemenang. So korang kena main betul-betul. Akan dapat hadiah wang tunai. Duit. Wang tunai, duit. Okey. Game ni kita akan menggunakan buah kelapa. Di sana ada botol yang telah disusunkan oleh player kita. So, tinggalnya macam ni contoh dia. Contoh dia adalah begini. So. Oh. Jauh je. Tolong cover ni. Kena orang jaga, tak apa jangan risau. Ada.
Ni tengok aku contoh aku. Macam ni baru betul. Cepat-cepat. Mak ayah diorang nak marah dah. Dia pukul 7 dah ni. Sikit lagi. So, macam tu lah. Angin. So, kita, okay. Siapa, dia akan dapat 3 kali je baling. Kalau katakan 3-3 semua tak kena, kita bagi lagi 1 kali baling. Kalau antara 1 kena, kita akan teruskan sampai tinggal seorang-seorang. So kita akan ada 2 penang, pemenang Aslah dan pemenang Noah. So kita ada 2 penang. Faham tak? So diorang tak perlukan bersaing. Kita ada nombor 1, nombor 2, tapi nombor 1 ada yang lagi besar lah. So nanti tim Aslah. Basikal baru. Ya, kita akan guna 1 lorong je kejap lagi bila final. So dah faham permainan dia? So kita akan mula daripada sekarang. Sekarang bagi laluan. Aslah kita. Korang jangan lalu depan tau. Okey. Mula. Start. 3, 2, 1. Wow. Dah buat pusing sampai habis. Dah buat pusing. Okey. Go. Wow, strike tim aku. Zas. Okey, yang menang duduk sini. Yang strike sini. Kasih strike. CP je lagi. So, kita dah jumpa pemenang 1. Tim Sasau. Tim daripada Noah Sejarah. Wush. Tim lemak. strike. Lemak. Okey, yang kena sini. Pintu. Yang strike semua tepi sini. Orang 3 kali je. Allah. Skor tangan dulu. Tak kena. Sikit lagi Aslah punya tim nampak gaya. Masih 1-1. Boleh. Wow, tim daripada Noah Sejarah. Kasih tengok. Wow. Alamak, dia kejar tim aku. 2 sama daripada Aslah. So kita tinggal lagi 2 player dan ada lagi 2 insurans untuk ke depan. Insurans. Aduh, tak kira dia kena semua. Keluarkan kan? Tak keluarkan. Masuk je sebab dia dah kena semua. Seorang boleh cuba 3 kali je kan? 3 kali je. Ni last round Wow. Last round. Sikit lagi. So ni last round So andai kata jap. Andai kata diorang tak kena, dah habis. Kita akan hantar 2-2 ni je. Bagi kena. Okey. Lihat belakang sikit. Okey. Bagi kena. Okey. Teknik salah. Dia agak macam main lontar peluru Okey. Wow! Noah Sejarah. Mantap budak kecil. Kau tengok tim aku. Dia power lah dia. Power lagi guni dia. Ya dah. Kecil-kecil power lah. Aku tak pilih tak salah pilih. So memang mantap. So tinggal lagi 1 je kan? Lagi 1 je kan? Bukan pusing yang terakhir tadi. Dah habis lah. Habis lah kan? Dia dah 3 kali kan? Baru 2 dia. So Korang diorang berapa yang ni? 3 tadi ni dia 3. last. 3 juga kan? Dah 3 kan? Okey. So ni last. Buat percubaan. So kita tengok adakah Noah Sejarah akan boleh hantar ke final. Oh. Tapi tim kau Minta dah kira maaf. menang lah. Dah 3-2. Dah minta maaf semua. So mana yang menang? Belakang. Yang menang Aslah 2 orang. 2 orang je ke? Ni nampak? 3 orang. So kita akan teruskan seterusnya. Adakah finally ni dapat, adakah yang akan dapat jatuhkan semua? Sebab kita kena jatuh semua tau. Ini kita gabung semua. Ni kita akan gabung semua, betul? Oi, mana susah sikit. Ni finally. Kan dia cakap dah, dia akan satu lorong Bukan je. finally, finale. Finally. Okey, susun. Finalis. So, Finally. kita akan tengok adakah diorang dapat jatuhkan tak semua. Semua. Dapatkan semua. So, kita main selurung je. Kita tengok. Selorong. Ya, selurung tu cakap dengan. Susah lah. Okey. Apa yang susah atas dunia ni Aslah?
Sedangkan nak milikkanmu pun senang. Nak blushing tapi macam salah. Tak adalah senang. Telah menyampuk cakap kita. Dia tak profesional. Okey. So, inilah permainan kita. Inilah player-player kita daripada... Lahabau. Kenapa kau yang ingatkan? Tim aku mana? Apa daripada tim apa? Lahabau. Ya. Tim apa? Dua orang je? Sasau betul tim Tapi ni. sekali je orang ingat. Ni lupa. Memanglah asyik menang je. Fikir macam mana cara nak menang. Macam tu juga owner dia. Macam tu juga leader dia. Macam mana nak dapatkan aslah. Okey, jom. So, Oh, susah ni. ini percubaan dia hanyalah Mula, guys. 2 kali sahaja. Sekiranya dua-dua tidak kena, Menang dapat. habis. Okey, peserta pertama, jom jalan. Awang kenit. Sila. Aduh, okey lagi Alah, sekali. Abang Tak, kita teruskan 2 kali je. Oh, dua kali cuba. 2 kali terus. Go awang kenit. Go. Wow. So, Markah dia berapa? boleh kira markah. 1 2 3 4 5. 5. Okey, 5. 6. Yang ni Yang dia 6 tak dapat jatuh semua. Kalau jatuh semua dah kira dah tak ada dah. Kasih padu. 6 Ingat point dia. tadi strike. Ingat Sasau. Bayangkan strike tadi. Betul. Sasau. Tak nak rela. Sasau. Weh, kau jangan malukan aku. Tolong jangan malukan aku. Swish. Weh. Kasih strike lagi Memang Sasau ke? biar dia malu. Okey, dah boleh tu. Okey. Daripada Lahabau. Wih. Patah weh. Okey. Wih. Bunyi ketepap. Wish. Okey. Okey. Kamera main okey. Kita. Okey. Adik-adik. Belakang sikit. Tolong tahan ni. Patut disqualify. Ai, lebih pada target orang aku rasa dia ni. Adakah dia tak puas hati dengan kau aku rasa ni? Kasih strike. Itu. Boleh. Sasau. Dua-dua daripada aslah siut. Sasau. 3 orang je ke? 3 orang Dua-dua je daripada ke? Sasau. Weh, dua-dua strike. Masalah jatuh semua weh. 3 orang je ke? Satu orang lagi. Tolonglah. Weh. Weh, Tadi betul-betul. berapa? 6 kan? 6 je ke? Uish, kurang ajar. Memang kurang ajar. Guys, sila lagi guys. Okey, tepi. Biar. Wih. Kita kami dulu. Aduh! Tak jatuh pula tim aku. Wih. Nampak gayanya. Kuranglah antara nombor 1 atau nombor 2. Tim aku tak ada yang boleh ke depan. So kita akan final. Final. So susun. Kamu juga 2. Yang ini hanyalah 1. boleh sekali saja. So kalau antara satu yang tak kena, satu kena, dialah nombor 1, dialah nombor 2. So kita tengok adakah dia boleh. Satu kali saja tau. Okey, buka. One try. Only one chance, one Kalau try. tak ada, dua-dua kita ulang lagi. Kalau kira jatuh sikit pun dah kira dah. Dah kira point. The best among the best. Tadi korang team kan? Sekarang korang musuh. Padan muka. Let's go.
Let's go. Siapa menang tim Saw-Saw Yang kalah tim sana. Ya. Yang kalah tim Lahabau. Lahabau tak ada lah. Zas! Ni tim Saw-Saw. Saw-Saw. Dah, dia tak ada sasau dah ni. Ni dah kira 2 musuh dah. Tapi memang tim sasau lah yang pergi ke depan. Yeay, diam-diam. Memang Saw-Saw mau memang je. dia punya pilihan memang nombor 1, okey? So, nampak gaya yang Aslah nak lawan Malaysia Tak nak Hawau. cuba. Ah, Cuba je tengok ni cara orang lama. Okay. Orang lama dah cakap dah. Korang cakap tak kena tadi. Ni orang abang punya permainan dia kecil-kecil dulu ni. Itu kau balik macam gini. Itu dah macam lontar peluru tak aci. Itu memang low dia. Hey, bowling baling daripada bawah macam ni. Okey, tengok bawah kau. Mana boleh macam tu? Ai, makin dekat kau ya. Kau ni dengki lah Aslah. Asal nak main tipu tak bagi. Makin dekat pandai kau ya. Guni pun kau pandai Ready? 1, 2, action. Tolak cik. Abang punya semua tau. So, pemenang ada. Yelah, aku punya semua lah. Jatuh. So, itulah daripada kami. So, Aslah tetap kalah juga sebenarnya. Tapi tak apa, ambil lah menang ni. Tak apa. Biar dia ambil menang dalam Tak permainan, tapi saya menang dekat dalam hati dia. Okay, so kita akan bagi pemenang-pemenang kita yang tadi. Tempat yang kedua jatuh kepada Singgih. nama siapa? Zarif. Wah, 100. Waduh dia. Jap. Abang tambah lagi. Tempat yang kedua. So, kita okey dah boleh? 100 Dah ni boleh? confirm. Dia dah berharap. Tempat yang ke 1. Pertama, silakan. Kita nama siapa? Muin. Jatuh kepada Muin. So, Dia berharap, dapat dia berharap tu. wang tunai. Terima kasih. Sama-sama. Ya, tempat yang pertama. Tepukan. Ya, RM5 saja. So, tempat kedua adalah orang kata yang lebih banyak pada tempat nombor 1. So, terima kasih. Cuba lagi. InsyaAllah sebab yang tu memang low dia. Hadiah misteri. So, kita tak bagi tahu wang tunai berapa. So, nasib yang apa yang aku nak bagi. Faham tak? Yang nombor 2 tadi dah lari balik dah. Dah balik dah. Dapat Dah 50. dapat 50. 50 dah balik dah. So, sama-sama tunjuk sikit. So, Kaya ni pergi sekolah esok ni. kaya pergi sekolah. Kau jangan beli bukan-bukan PS pun boleh kumpul CD je lah, boleh. Okey, apa-apa pun terima kasih yang mana yang menonton kali ni. Terima kasih. Saya doakan semoga murah rezeki. Jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga pemakanan, yang penting jaga solat. So, channel kita hari ni sampai di sini je. So, korang boleh komen. Boleh komen apa seterusnya permainan kampung. Kami akan ikutkan. Assalamualaikum. Bye. Bye.